tengok dia di Pawagam. Sekarang orang nak angkat dia jadi Ketua Menteri. Ini bukan cerita filem. Ini yang sedang berlaku di Tamil Nadu. Nama dia Vijay. Superstar filem Tamil. 30 tahun dalam industri. Dari atuk sampai cucu kenal. 2024, dia tubuh parti sendiri. 2026, dalam pilihan raya pertama, parti dia menang lebih 100 kerusi dan terus jadi parti terbesar. Ini bukan sekadar populariti. Itu gelombang. Tapi kenapa gelombang macam ini boleh jadi di sana tapi tak boleh jadi di Malaysia? Kita ada artis, kita ada influencer, kita ada nama besar, tapi kenapa tak pernah jadi gerakan? Viral di media sosial tak semestinya menang undi. Malaysia ada artis masuk politik, tapi belum pernah ada artis yang jadi gelombang politik. Siapa yang bakal jadi VJ Malaysia?